macam mana teacher melatih students untuk bertanya soalan yang berkualiti. Kita kena cabar pelajar tu. Cabar pelajar untuk menyelidik asal-usul. Bila menyelidik asal-usul, dia secara tak langsung anak-anak akan nak bertanya. Sebab dia nak tahu, teacher, kenapa pokok dekat sini saya tengok dia kecil tapi pokok dekat yang Haikal punya besar. Yang saya punya kecil je teacher. Kenapa? Kat situ. Sebab itulah teacher kena ada skill. Bukan kata teacher masuk dengan buku, lepas tu teacher just ni mengajar je. Tapi teacher kena menyoal asal-usul objek ciptaan manusia dengan fenomena yang diteroka. Kena ada Q&A session dengan para pelajar lah. Teacher memberi soalan, anak akan jawab dan anak juga akan bertanya teacher. Jadi di Kalam Integrated School of Excellence ini, kita cuba mewujudkan persekitaran yang selamat untuk murid bertanya. Dia rasa selesa nak bertanya. Tapi kalau anak yang pasif, dia akan pasif. Teacher kena ada cara macam mana nak galakkan supaya anak yang pasif itu bertanya. Guru kena biar rasa macam anak rasa selesa dengan guru. Bukan kata rasa macam ada jurang dengan guru. Kan? Anak ni akan rasa macam saya nak share lah saya punya pandangan. Biar rasa macam tak rasa macam aku tak pandai boleh ke nak share. Macam tu. Jadi guru akan menekankan. Guru yang kena bagi tahu dekat para pelajar. Okay, all of you need to ask, you can ask the question. Okay, tiada soalan yang salah. Kita kena cakap macam tu. Kita kena betulkan mindset para pelajar. Nak bertanya tak ada yang salah. Jangan rasa macam soalan kita ni tak salah ke? Rasa soalan kita ni bodoh ke? Jangan rasa macam tu. Kita kata tak ada benda yang salah ataupun benda yang betul. Cuma kadang-kadang tu anak-anak kan, dia terpesong juga kan. Contoh kan, kita tengah belajar tentang tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba dia tanya benda lain. Bagusnya soalan tu, bagus. Tapi kita akan, tapi topik tu kan, kita akan jawab nanti. Tapi hari ni kita nak belajar tentang tumbuh-tumbuhan kan. Macam tu kita betulkan dia. Tapi bagus tu soalan tu. Nanti esok masuk kelas tanya soalan tu kat teacher ya. Kita perbetulkan supaya dia rasa berani. Betul. Nanti Ahmad tanya lagi soalan tu kat esok. Benda tu dekat topik esok. Contoh. Okey, jadi anak tu akan berani lagi kan, akan rasa semangat nak bertanya.